Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang. Jom kita mulakan satu perjalanan yang istimewa. Ini bukan sekadar tugasan biasa tau, tapi satu pengembaraan selama 7 minggu untuk kita sama-sama gali dan bina identiti serta cara kita berkomunikasi. Dah sedia? Mari kita mulakan. Ayat ni, inilah janji kita untuk 7 minggu akan datang. Dan jangan risau, anggap saya ni macam coach kamu. Saya akan ada bersama kamu, kita akan lalui setiap langkah ni sama-sama. Okey, setiap pengembaraan yang hebat mesti bermula dengan langkah pertama kan? Jadi, fasa permulaan ni adalah tentang membina tapak, membina asas yang kukuh. Kita kena kenal diri kita dulu sebelum kita boleh ceritakan siapa kita pada orang lain. Jadi, apa kita buat minggu pertama ni? Kita relax dulu, tak perlu terus buat kerja berat. Minggu ni, kita akan fahamkan dulu apa yang menanti kita. Kita akan bentuk kumpulan dan yang paling penting, kita akan mula sedar potensi sebenar yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan inilah dia peta perjalanan kita untuk 7 minggu. Nampak jelas kan? Kita mula dengan kenal diri, lepas tu kita asah skill komunikasi, kita tulis skrip cerita kita, dan kemudian baru kita masuk bab teknikal, rakaman dan suntingan. Akhir sekali, kita akan guna maklum balas untuk baiki kerja kita sebelum hantar. Setiap minggu tu, satu langkah ke hadapan. Baiklah. Bila tapak dah kukuh, sekarang masanya untuk kita bina sesuatu di atasnya. Fasa kedua ni adalah tentang mencari dan membina suara kamu. Di sinilah kita akan cipta cerita peribadi kamu tu. Pada minggu kedua, fokus kita ialah komunikasi. Kita akan mula dengan asas temu duga. Kenapa temu duga pula? Sebabnya mudah. Kemahiran untuk jawab soalan dengan yakin, itulah kunci untuk kamu hasilkan resume video yang betul-betul power nanti. Ini cara kamu tunjukkan versi terbaik diri kamu pada dunia. Okey, lepas kita dah tahu cara nak berkomunikasi, minggu ketiga kita akan fokus pada skrip. Apa yang kita nak cakap kan? Kita akan guna rangka kerja ni untuk bantu kamu susun cerita. Jawab soalan-soalan penting macam siapa aku dan apa yang aku nak capai. Bayangkan kamu tengah bercakap terus dengan pihak universiti. Dan sebelum kita masuk ke fasa yang paling teknikal dan seronok, jom kita berehat sekejap, ambil nafas, cas semula tenaga. Tapi, jangan simpan skrip tu jauh-jauh ya, sebab lepas je cuti, kita akan mula rakam. Selamat kembali semua. Harapnya semua dah segar. Sekarang kita masuk fasa yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan ubah tulisan atas kertas tu kepada sebuah video yang hidup. Jom kita lihat macam mana nak buat. Sepanjang minggu keempat dan kelima, masa kamu rakam dan sunting video nanti, tolong ingat pesanan ni. Kita bukan nak buat filem Hollywood yang sempurna, langsung bukan. Yang paling penting adalah ketulinan diri kamu tu. Biarkan ia terpancar dalam video kamu. Proses nak buat video ni nampak macam rumit kan? Sebenarnya tak pun. Ada 3 langkah mudah je. 1. Skrip kamu mesti dah siap. 2. Mula rakam. Guna telefon pun boleh. Nanti saya tunjukkan cara mudah. Dan 3. Buat suntingan asas untuk gabungkan semuanya. Senang kan? Kita dah hampir sampai ke penghujung ni. Fasa yang seterusnya adalah tentang berkongsi dan menambah baik. Ingat, ini bukan sesi untuk cari salah, tapi ini adalah peluang untuk kita belajar daripada satu sama lain dan jadikan hasil kerja kita lebih mantap. Jadi pada minggu ke-6, kamu akan bentangkan draft pertama video kamu. Draft pertama ni tak perlu sempurna. Anggap ia sebagai titik permulaan. Melalui maklum balas dan refleksi, kita akan ubah draft pertama tu menjadi satu video akhir yang betul-betul menunjukkan betapa jauhnya kamu dah berkembang. Dan inilah dia garisan penamat kita. Tolong tandakan tarikh ni dalam kalender kamu ya. 23 Januari. Ini adalah tarikh akhir untuk kamu serahkan hasil kerja keras kamu selama 7 minggu. Jadi, lepas dah hantar tugasan, apa sebenarnya ganjaran yang kamu dapat? Adakah sekadar grade? Percayalah, ia lebih dari itu. Jom kita tengok apa ganjaran sebenar yang menanti kamu di penghujung perjalanan ni. Dan inilah perkara paling penting yang saya nak kamu ingat. Video yang kamu hasilkan ni bukan sekadar untuk lulus subjek. Ia adalah aset. Ia adalah portfolio awal kamu. Satu alat yang sangat berharga untuk permohonan universiti dan kerjaya kamu nanti. Dan akhirnya, inilah intipati sebenar perjalanan kita.
sepanjang 7 minggu ni, dengan segala cabaran dan kejayaan kecil, kamu sebenarnya sedang membina sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada sebuah video. Kamu sedang membina versi diri kamu yang terbaik. Jadi, saya tinggalkan kamu dengan satu soalan. Dengan semua persediaan dan bimbingan yang ada, apakah kisah unik, kisah tentang diri kamu yang akan kamu sampaikan kepada dunia? Perjalanan kamu bermula sekarang.